ada beberapa hal. Pertama, kita tahu daripada hadis ni, kita tengok Nabi SAW ajar tentang saf ni beberapa perkara yang Nabi ajar. Antara bila kita baca dalam hadis Nabi sebut tentang saf ni, tentang bagaimana Nabi suruh rapat. Macam mana nak rapat di dalam saf ni? Dalam riwayat Anas ni, kerana ada perkataan kana ahaduhuna yulziqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Seseorang kami itu bersentuh baunya dengan bau orang sebelahnya dan kakinya dengan kaki orang sebelahnya. Tapi kalau kita tengok nas hadis, walaupun ada perkataan Anas, kita faham tentang sentuh bau dengan bau ni. Maksudnya bau rapat ni kita boleh faham. Tapi nak faham kaki bertemu kaki ni, yang ni kita ada kekeliruan sikit. Kerana kalau kaki bertemu dengan kaki orang sebelah, menyebabkan akan terkangkang orang yang salat. Dan kita tak dapati mana-mana riwayat yang menyatakan sahabat salat berjemaah terkangkang kakinya. Terkangkang kakinya. Bahkan dalam riwayat hadis, kalau nak ikut dalam riwayat hadis, riwayat Nu'man bin Bashir, dia kata dia tengok sentuh bau dengan bau, rukbatai bi rukbatihi. Maksud lutut dengan lutut dan kaki dengan kaki. Macam mana tu kalau bau bersentuh bau, lutut bersentuh lutut, kaki bersentuh kaki? Sukar nak digambarkan. Sedangkan tak ada hadis yang menceritakan sifat semayang para sahabat Nabi itu terkangkang kakinya. Tak ada. Hadis-hadis ni menyebabkan berlaku salah faham riwayat-riwayat sebahagian orang. Dan sebahagian para ulama mengkritik fahaman yang salah ni. Di antaranya Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin yang mengkritik orang-orang yang menyatakan nak membentuk saf ni berdiri terkangkang, kaki kita ni belah kanan bersentuh dengan kaki orang sebelah, hak kaki kiri bersentuh dengan kaki yang sebelah lagi. Bila begitu jadi terkangkanglah dia. Terutama kalau bau dia lebar. Dan itu akan menyebabkan sampai orang sebelah yang terpijak kaki pun ada. Dan keburukan hal itu, bila dia begitu sentuhan dia itu menyebabkan terkangkang dia itu. Apabila dia berdiri, dia boleh terkangkang. Bila dia sujud, takkan dia nak sujud terkangkang. Dia mesti sujud, dia akan rapat. Bila dia rapat, saf akan renggang. Maka Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin kata, ni fahaman yang salah oleh sebahagian pemuda-pemuda. Lalu diwarisi oleh sebahagian orang yang menganggap solat berjemaah kaki kita terkangkang, sentuh dengan kaki orang sebelah. Kerana berdasarkan riwayat-riwayat yang ada di dalam hadis, dan kita akan tengok berapa banyak lagi Nabi SAW sebut ni, kita akan tengok yang Nabi minta ialah merapatkan saf. Ukuran yang paling utama dalam merapatkan saf ini ialah tumit. Supaya tumit belakang itu sama. Dan ini
Kita tengah tengok banyak disebut di dalam hadis-hadis. Walaupun ada tentang bau, tapi asasnya kata para fuqaha ialah tumit. Jangan sebagai imam kata pastikan ujung-ujung kaki kita sama. Tak boleh. Ujung kaki kalau sama, sah tak sama. Kerana ada orang kaki panjang, ada orang kaki pendek. Kalau jari dia panjang, tak boleh lah. Bukan lihat pada hadapan, lihat pada belakang. Sama kan? Bau dengan bau. Kalau tumit dah sama, kalau boleh bau dan bau sama, bagus. Tapi kalau tak sama pun tak apa. Kalau sekiranya ada alasan. Contoh, kalau orang sebelah kita tu bongkok. Kita tegak. Macam mana nak sama? Di dalam hadis ni, ada perkataan wahadu bil a'naq, selaraskan tengkok. Bila nak selaraskan tengkok, tapi mungkin ada orang tua dia bongkok. Jadi kita dok tolak pakcik tu, terbaliklah pakcik tu. Tengkok selaras pakcik. Sebab tu Nabi cakap dalam konteks orang yang sama. Tapi tumit dengan tumit sama. Ini disebut di dalam hadis-hadis. So dengan itu maka kita salat pastikan tumit sama. Dahulu sukar, sekarang ni lebih mudah kerana kita kebanyakan masjid sudah ada garis ni. Maka samakan di dalam masjid ni, tengok supaya kita tumit kita ini tidak melebihi daripada garis yang ada di dalam garis saf yang sudah ada. Dan solat rapat, tapi bukan bererti sampai orang tu bila nak habis semayang ni, nak bergerak pun tak boleh orang sebelah ni. Dia tidak begitu. Itu menyakitkan kawan yang sebelah. Tidak berlaku sifat salat jamaah macam tu. Setengah orang dia duk pentingkan nak pijak tu, dia pijak tepi kaki kita. Kalau dia kena besar, habislah kaki kita. Ini juga tidak tepat. Sehingga akhirnya orang kritik, orang kata apa? Geng-geng yang sunnah ni semanjang solat kaki terkangkang. Memang kata Syekh Muhammad Saleh Ibn Utsaimin dan ramai termasuk Syekh Abdullah Fauzan yang tulis kitab ni, ini adalah salah faham sebagian orang mengimplikasikan hadis ni. Yang dikentak ialah merapatkan, bukan duk pergi pijak bagi tenyih kaki orang sebelah, tak. Merapatkan saf dan meluruskannya. Janganlah pijau setengah orang dia ada renggang. Renggang itulah syaitan. Rapatkan. Tapi taklah rapat sampai kau tu tak boleh bernafas. Apa maksud yang dia kata yulsiqu, yang dia mendekatkan, maksudnya terlalu hampir antara satu sama lain. Terlalu hampir antara satu sama lain. Ini yang kita nak kena faham di dalam masalah solat berjamaah. Yang penting ialah kita disuruh untuk merapatkan solat.